rumah semi ni kalau hampa beli dapat free ni kebun-kebun ni. Hampa tak saya? Jom abang saudara tunjuk hampa. Let's go. Rumah ni berkeluasan 7,047 square feet terletak di Taman Bidara Kulim, geng. Jom kita mai tengok rumah ni. Kalau hampa tak cakap keluasan rumah ni dia memang besar. Okey, rumah ni semi D, dah fully renovated ni, depan ni dah buat awning. Okey, depan ni boleh masuk dalam 2 biji kereta. Tapi ada tapi ya. Kalau hampa nak masuk banyak lagi kereta, hampa boleh masuk ni tepi ni. Hampa boleh extend. Buka pintu tepi ni. Dia membuat pintu masuk ni. Ni tanah dia ni, hampa tengok corner dia ni. Corner lot dia ni memang besar, memang luas. Sebab apa? Dia punya keluasan tanah tepi ni sampai owner boleh tanam banyak-banyak rambutan. Apa lagi? Macam-macam pokok nona semua ada. Okey. Sebelah ni ada durian, owner tanam. Hampa tengok keluasan kebun ni pun, ataupun dia punya tanah ni pun memang luas. Hampa belum tengok dalam lagi. Dalam pun cun. Jom kita tengok dalam. Okey geng, ni dia bahagian dalam rumah ni. Hampa tengok, memang cantik dah geng. Dah renovated dah. Hampa kan masuk, tengok apa bawa masuk barang apa, ni dia. Semua ni dah buat dah. Ni bahagian ruang tamu dah. Ruang tamu dia panjang. Ni baru ruang tamu, belum ruang makan lagi. Ni ruang tamu ni panjang ke sini. Sebelum tu kita tengok dulu bilik. Bilik ni, ni master bedroom dia. Master bedroom dia pun memanjang, memang besar ke belakang dan ada satu toilet dekat sini. Okey. Rumah ni ada 4 bilik, 2 toilet. Okey, tadi bilik master bedroom, ni bilik kedua. Okey, bilik anak. Okey, yang ini toilet kedua. Ni bilik ketiga. Ini. Ni ruang makan dia. Ruang makan dia kat belah dalam. Desain rumah lama yang aku suka, macam aku bagi tahu kampus selalu dalam video, ruang makan dan ruang tamu dia memang dia asingkan. Yang tu yang best, privacy. Dan ini bilik keempat. Bilik keempat ni boleh nampak store. Tapi masih cantik lagi. Okey, yang ni ruang paling orang kata apa, mak-mak kan, bini-bini apa mesti suka punya. Ni ruang masak ni. Yang penting kitchen area dia memang kemas, memang owner dah buat dah fully kitchen cabinet. Apa lagi geng? Ya, cukup lengkap dah kat sini. Dan daripada pintu keluar, pintu belakang ni, hampa boleh akses ke tanah balik. So sini dah owner dah buat dah ruang kat sini. Okey, ruang kat sini ni hampa dah buat dah. Jadi apa lagi geng? Rumah ni sesuai untuk siapa yang berkeluarga besar, yang kerja di Kulim High Tech, yang ada di area Kulim. Taman Bidara Kulim ni dekat sangat. Akses nak keluar ke Kulim BKE. Jadi geng, harga owner nak jual berapa? Murah. Harga dia 639,000, masih boleh nego.